Episod kali ni aku nak spray paint Neola ni kepada colour yang sepatutnya. Korang mesti boleh agak kan apa colour aku nak pakai. Tapi sebelum tu aku nak kena hadap sesuatu dulu. Yang belum subscribe ke channel ni, silalah tekan button sub tu. Korang dapat menolong channel ni untuk reach lebih ramai lagi geng kaki DIY. Good night. Selalu kalau video dia start dengan good morning kan, yang ni good night. Sekarang pukul 9.30 malam. Aku sekarang nak bergerak ke JB pasal aku nak ke arah Samurai Paint punya event. Aku akan drive Satria Neola for the first time ever long distance. Lalu test EV kan. Kali ni kereta minyak rempit. Okay, for the first time ever aku naik Satria Neo, travel jauh. Aku isi RM31, 12 liter ya. Nak goncang kereta ke tak ya? So, orang kata Neo ni makan minyak gila kan? Aku nak tahu juga makan minyak dia macam mana. Kita ke JB ni dalam 280km. So, should be no problem lah. Kalau naik EV dia sekali charge je. Ini sekali top up lah, Setiap kali aku nak start engine kan dengan kereta kan, aku rasa bersalah dan berdosa weh. Weh, tak full lah, sabar je lah. Dah, aku berhenti lagi sekali, isi lagi. Kenapa Penuh. Dah kena body. So aku betul lah tak adalah dengan full tank. Macam 3/4 je yang penuh. Tak tahu lah, something wrong lah beli isi minyak. Ni kan nak kena check kat kereta ni. Apa hal? Weh, apa ni weh? Pukul 10 malam jam. Bawa minyak manual jam pula. Hey. 3.5 jam kemudian aku dah berjaya sampai Tol Senai. Dan telinga aku nak pecah weh. Oh, tunggu. Aku tak mau dah buat trip dengan Satria Neo ni. Kalau exhaust macam ni lah. Kalau exhaust dia boleh tutup valve, best lah. Lepas tu suspension, ya Allah, bouncy nak mampus. Bukan untuk highway. Mana hotel aku? Aku ambil hotel dekat dengan venue, senang sikit nak pergi. Not bad, MB Hotel, let's go. Ui, penat gila. Aku dah lama gila tak bawa manual travel jauh. Yang ni memang satu badan aku sakit lah. Aku rasa sejak aku jual GT86 tu, zaman exhaust bising ni memang dah habis. Biarlah exhaust bising ni dekat track je. Nak daily tak payahlah, tak ada kerja. Lepas tu memang beza gila lah bawa kereta minyak ni dengan EV kalau travel jauh. Ya Allah, bawa EV tu macam ada lane keep assist lah, ada ICC Intelligent Cruise Control lah. Kan, yang ni penat weh. Beg baju, towel. Okay, ni aku nak tunjuk satu benda kat korang Ya, ni benda ni. Ini ada seorang follower aku pas kat aku, cakap nanti beli kereta dah cat, pasanglah ni, ambil lah. Ni barang R3 original, okay, dia bagi kat aku. Aku nak bayar tapi dia cakap tak payah, ambil je. Pasal tak sempat nak pasang, dia dah jual kereta. Tapi benda ni, kereta dah siap cat baru kita pasang. Korang kena tengok apa benda ni. Alah, aku tak dapat yang ada tingkap. Shoot. Tanah. Tapi untuk shop lot lawa puas hati. Good night. Jom kita tidur. Okay, dah. Jom. Hari ni hari Jumaat dan pagi ni sekarang pukul 8 pagi aku dapat tidur 4 jam setengah je semalam. Dan kita akan gerak ke location Sirepak
Kita tinggal kereta kat situ, kita tengok berapa banyak kereta masuk hari ni dan apa aku nak buat hari ni. Tak sabar nak start ni, tapi macam biasa aku nak kena racun korang dengan jajan Neola yang baru ni. Wah, okay. Neo ni, korang pun tahu kan, ada benda yang missing yang selalunya kalau apa saja kereta aku mesti aku pasang. Apa benda tu? Aku missing kat sini benda yang aku akan gunakan untuk race. Dashcam weh. Dashcam tak ada. Ini bukan dashcam, ini pegang phone. Tak payah. Dashcam akan replace tempat kau. Ya, hari ni aku ada dashcam yang korang pernah dengar international. Kat Malaysia tak ada lagi, tapi aku dapat dulu weh. Bot Slap 4K 3 channel. Macam biasa bila aku nak masuk racing, aku perlukan dashcam yang ada semua angle. Semua angle aku boleh pakai. Ada 1, 2, 3. Bukan setakat 3 aku tunjuk jap. Teng. Special kan? Dia punya kamera siap boleh gerak-gerak. Wow. Kali ni skrin jenis panjang macam ni. Okay, USB-C connect kamera belakang. Macam biasa aku tahu dah semua flow ni. Tapi okay, uniknya kamera ni, tengok satu lagi. Tada! Hey, ada kamera juga. Tapi kamera dia boleh attach and detach, okay? Oh, lepas tu kamera dia siap boleh pusing. Boleh menghadap ke dalam, menghadap ke tepi. Okay, bukan takat tu je. Korang tengok boleh dapat lagi sebiji kamera. Tengok. Oh, gila weh. Ini tamak betul ni. Tamak kamera betul ni. 1, 2, 3. And then kita masukkan dia punya micro SD. Dia bagi 1 to 8 gig. Sekejap ada lagi. Gila weh. Aku ada 4 kamera weh. Ini kamera belakang. Yes. Tapi jangan bimbang, diorang bagi juga yang ni cucuk kat cigarette lighter. Ni paling senang lagi satu cara adalah pakai hardware kit. Ini direct to fuse box. Aku selalu confuse 3 kabel ni, tapi tak apa pasal diorang bagi instruction kat sini. Should be senang nak execute. Bagus juga diorang bagi ni protected now on recording. Bila korang tampal ni kat kereta korang, nampak gayanya memang orang takkan curi lah korang punya kereta tu, pasal diorang tahu ada dashcam. First kali kita pasang electrostatic sheet ni dan lekatkan dashcam ikut guide yang dia dah bagi. Bagusnya Bot Slap G980H. Body dashcam ni boleh tilt. Lepas tu kalau silap letak pun, kamera dia boleh pan, tilt dan roll. Dan aku cucuk kabel rear camera dan aku selit masuk kat headliner. Ni cara paling senang lah nak hide kabel kan. Install dashcam ni kena kemas lah kan. So yang first attempt aku buat ni, aku keluarkan kabel ikut headliner dan straight naik ke third brake light. Padahal ada je kabel routing kat sebelah kiri tu. Aduh, dah kena buat balik routing tadi dan aku masukkan kat kabel routing original ni. Barulah nampak kemas sikit. Aku pilih untuk pakai cigarette lighter port ni pasal ni yang paling senang, semua orang boleh buat. Tapi aku kemaskanlah kabel, kasih routing masuk center console tu dan cross steering rack dan naik ikut pillar A. Last kali lalu headliner dan cucuk ke dashcam. Kasih power up. Okey, sekarang aku nak test elok ke tidak footage dashcam ni beza dengan dashcam lain. Kamera depan dia 3K resolution, kamera kiri kanan ni 1080p sekali dengan kamera belakang. Nak rekod 4 kamera weh, tapi still dapat maintain video quality yang cun. Okay, magic dia kat sini, kalau hang rasa tak perlukan 4 kamera, beli je set yang 3 kamera. Automatic kamera depan akan bertukar jadi 4K. Benda ni depends kat hang nak guna untuk apalah. Macam aku nak bawa masuk event racing, aku perlukan semua angle. Baru je nak review dah terus jam pula highway ni. Okey lah, aku bagi tahu korang, kamera kiri dan kanan ni 120 degrees dan kamera kat depan ni 170 degrees lens. Dashcam ni dia bagi perlindungan 560 darjah weh. Lagi satu aku suka skrin dia ni touch screen weh. So tak adalah hang pening nak meraba-raba mencari button. Nak lagi malas, hang pakai je voice control. Sebut je, show rear camera. Wow, show front camera. Cun gila weh. Lepas tu kan satu lagi cara kan, korang boleh tekan je. Laju je main screen tu tukar view. Untuk siapa yang bawa Grab atau e-hailing, feature ni memang lifesaver. Kamera kabin dia ni ada feature IR light, infrared. Korang ingat tak movie Blair Witch Project? Maknanya walaupun dalam kereta tu gelap gelita tak ada lampu, video muka penumpang belakang tetap capture dengan kualiti HD dalam IR mode. Tak pun ada orang datang kat tingkap duduk jenguk-jenguk kereta hampa, dapat dah tengok muka dia. Dashcam ni ada built-in GPS, siap boleh rekod speed dan laluan kita.
Kalau jadi apa-apa senang nak buat bukti. Bab nak transfer video masuk phone pula tak payah tunggu berjanggut weh. Dia pakai Wi-Fi 5.8 GHz. Macam 5G lah kelajuan dia. Tekan download, sekelip mata je download file yang besar-besar. So dashcam ni dia pakai super capacitor. Dia bukan built-in battery macam biasa. Maknanya dia akan tahan lagi lama. Tak kisah cuaca panas ataupun cuaca sejuk. Dengan super capacitor memang korang punya dashcam akan tahan lagi lebih lama. Untuk model ni, kalau kereta hang jenis ada constant power kat cigarette lighter, hang cucuk je kat situ, boleh pakai dia punya parking monitoring mode. Lepas tu boleh pilih nak jadikan dia security camera biasa yang detect ada pelanggaran ataupun set suruh dia record time lapse memanjang. Benda ni pun bijak weh, dia ada sistem driver attention warning. Hang boleh setting peringatan kalau hang jenis memandu jauh. Boleh set dashcam ni marah hampa bila dah drive lama sangat, 2, 4, 6 ataupun 8 jam. Macam aku cakap sebelum ni, bab harga korang boleh tengok kat link aku share kat comment section. Ikut pada bajet dan poket hampa lah. Kualiti video dia tetap handsome walaupun hang beli versi satu kamera saja. Pilihan di tangan hampa nak spend untuk berapa banyak kamera ikut keperluan masing-masing. Benda lah ni memang berbaloi. Good morning Johor. Orang Johor, aku tumpang lalu Sat lah. Aku nak buat bising dengan kereta ni. Aduh. Ya, abang punya kemah tu dekat belakang yang sana tu. Abang lalu. Okey, sebelah kanan sekali eh. Nampak tu ada banyak kemah. Wih. Nampak. Oh, setiap satu ada kereta-kereta kat dalamnya. Ya, aku dah masuk aquarium. Tengok aquarium aku. Nampak dekat sana ada kereta. Sini pun ada kereta kat. Dan Neola dekat sini. Dalam aquarium. Sekejap lagi kita pergi round-round. Kita tengok ada berapa jenis kereta kat sini. Nampak gaya macam aku seorang je Satria Neo. Okey, hari ni aku punya team dia special sikit. Kami ada team Giat Mara untuk spray Satria Neo lah. Kita orang ada 5 orang hari ni. Ada seorang Cikgu Syafiq ada. So diorang akan settlekan Satria Neo lah hari ni. Sila. Sangkut. Oh, tak sampai rupanya. Basically, diorang ni the best student final year dari Giat Mara. Diorang ni buat course paint and bodywork. Kalau ikutkan fuel cap ni, ada 2 colour tau. Aku explain ke diorang yang kalau boleh kita buat colour yang paling dekat dengan Satria Neo R3 Lotus Racing. Ada masa 3 hari je, so aku tak haraplah dapat 100% kan. Sekarang ni korang check apa? Check kalau lekuk-lekuk eh? Check salah. Oh, Dalam. takut bila kita paint nanti dia masuk ke dalam. Oh, jadi tak elok. Lepas diorang dah check body, dan diorang cabut segala rubber lining. So senang sikit nak tip nanti. Okey, ni geng-geng Giat Mara Negeri Sembilan. Kita ada Cikgu Syafiq kat sini. Okey, so yang ni first kali proses apa Eko? Okey, jadi kita akan mulakan dengan proses masking. Sebab kita dah ada primer. Kemudian sebelum base coat ni kita akan check dia sekali. Sebelum kita buat proses masking ni. So kalau tengok diorang ni memang diorang akan cover segala part-part yang tak akan dicat lah. So tak dicat tu maknanya termasuk sekali dengan rim. Rim pun dah bungkus sekali. Oh, cover sampai dalam lah. Baru tahu. Cover getah-getah kat atas ni. Cermin pun cover. Kita nak buat sendiri ni memang fail lah. Dah pernah try. Fail gila. Ni part yang paling penting kat ni. Engine bay pun kena cover tau. Tujuannya nak bagi paint nanti kena bahagian panel yang tertutup dengan hood. Okey, jom kita tengok apa kereta-kereta yang ada kat sini. Macam ada kancil, aku nampak banyak kancil lah. Ini kancil, diorang dah start masking. Kat sini kita ada Gen 2 Pira. Kat sini ada Iswara. Ni ada sebiji Myvi. Dah siap gosok lah. Sini ada sebiji Wira, lagi satu. Ini ada Avanza, siap respect weh, besar. 3 hari nak buat weh. Power. Ini dia, tengok Hilux weh. Gila lah Hilux. Ini dia jenis buka bumper terus. Ini ada sebiji kancil kat sini. 2 orang husband and wife. Power, respect lah. Lagi satu, wajah. Ini ada kancil. Ini college Kedah, lagi satu. Kancil. Akhirnya ada Krisa. Lawa pun dikit. Aku respect abang seorang ni.
Dia buat kancil seorang-seorang weh. Okey, ni part paling best ni. Aku boleh pilih apa saja colour yang aku nak. Yang pasti memang yang paling dekat dengan British Racing Green. Tapi yang susah dia adalah second colour R3 Lotus Racing tu. Warna grey yang agak gelap. Aku tak boleh dapat sebiji kat sini. Tiba-tiba aku rasa nak lari terus lah dari British Racing Green. Kenalah palatau lain dari yang lain kan. So aku pilih hijau ni yang ada sparkle kuning sikit. Hijau ni adalah custom mix. Tak boleh beli kat kedai, okay? So aku rasa aku akan decide ni hijau katak. Hijau katak. Dia tak adalah British Racing Green tapi menarik lah. Dia bling-bling sikit. Ya, Satria Neola sudah digosok-gosok. Ini yang hasil aku cabut. Dah, dia orang dah gosok. Bawah pun dah smooth. Mana yang touch up yang macam tak elok tu dia orang dah gosok bagi elok. Cover up. Yes, lepas ni naik primer. Next proses adalah putty primer. Ini kita tampal lubang-lubang jarum. Aku sendiri baru tahu sebenarnya ada macam micro stone chip kita tak nampak dekat hood. Itu kena tampal balik. Kalau tidak nanti masuk colour baru masih ada lubang tu. Ada lekuk-lekuk kecil bolehlah tampal dengan putty ni. Tapi tak elok juga kalau tampal banyak-banyak. Pasal putty ni dia tak ngam sangat dengan metal surface. Lama-lama dia boleh crack. Dah kong. Bateri habis. Kita tunggu phone dia jatuh je. Okey, dah boleh start masuk undercoat. Tapi ujian kami sekarang musim hujan pula kat Johor weh. Kelembapan cuaca ni akan efek kereta boleh kering dengan cepat ke tidak. Okey, kami dah kutip dah colour untuk mix jadi hijau yang aku nak tu. Menarik proses ni tau. Kalau korang tengok, kit Samurai Paint ni siap datang sekali dengan scale boleh timbang berapa banyak mixture yang diperlukan untuk dapat colour yang kita nak tu. Lepas tu kita masukkan paint ni dalam aerosol can. Best kan? So condition kereta aku sekarang ni macam semua dah settle, primer, boop, turun. Kecuali sekarang tinggal nak masuk second colour, which is grey colour tu. So basically ada dua colour, satu yang grey, satu lagi colour hijau tu. So dia orang cakap better spray colour grey dulu, so baru boleh tape up grey and then spray hijau. Pasal hijau tu banyak, surface dia besar dan nak tunggu hijau kering memang lama gila.